Hai, good morning daripada Tokyo, bandar kelima termahal di dunia. Semalam aku sampai Tokyo jam 6.30 daripada Nagoya. Aku ambil train. Perjalanan tu dalam 6 jam lebih. Transfer 3 kali tau. Sekarang ni aku hari kedua di Tokyo. Aku ada satu hari lagi, hari ni, hari besok dan 11 September pagi aku ada flight untuk balik ke rumah, flight pulang ke Kuala Lumpur. Jadi hari ni aku akan explore mana yang sempat. Aku punya plan hari ni adalah untuk cari makanan yang halal, of course. Lagi satu, aku akan pergi ke kedai second hand, kedai hard off, cari cuci mata lah, cari souvenir. Lepas tu pergi Tokyo Tower. Mungkin pagi ni di Tokyo Tower. Inilah tempat yang aku stay di Tokyo, Hostel 10. Aku pilih hostel ni pun sebab dia ada bilik solat, ada prayer room. Kecil je, sekali dengan wuduk sekali dalam prayer room tu. Aku bayar RM233 untuk 2 malam. Alhamdulillah. Cuma malam tadi, first night, aku tak tidur dengan cukup lah. Aku tidur 4 jam lebih je. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa macam agak sesak sikit dalam bilik tu. Mungkin tak tahulah, katil dia macam, aku dapat katil bunk bed bawah sekali. Jadi aku rasa macam tak selesa sikit lah. Mari kita mulakan hari kita untuk cari breakfast. Lepas tu aku akan pergi ke Tokyo Tower. Okay, let's go. Dah sampai ke checkpoint pertama kita hari kedua di Tokyo ni, iaitu Tokyo Tower. Tokyo Tower ni tak jauh daripada tempat hostel aku, kira-kira 5 km lebih macam tu. Jadi aku kayuh dalam 20 minit macam tu untuk sampai ke tempat ni. Sekarang kita pergi dengan lebih dekat lagi. Tokyo Tower, kembarnya Menara Paris. Menara Paris dah pernah melawat. 2024 Tokyo Tower pula. Checklist tick. Kita dah tak jauh dengan Shibuya. Tengok aku kayuh dekat jalan utama di Tokyo. Tapi satu je dekat Jepun ni, jangan kayuh dekat expressway dia. Jalan biasa, bukan expressway. Expressway ni yang tanda apa, yang signboard yang colour hijau tu, itu expressway. Macam korang lihat kat depan tu. Sekarang kita di Shibuya 2. Okay, dekat Shibuya ni aku try parking berbayar lah untuk basikal. Kita lock dulu, lepas tu baru masuk kat kaunter tu kena letak pin code. Lepas tu 100 yen. Disebabkan aku nak record timelapse dekat Shibuya Crossing, sebab tu aku nak relax jap dekat Shibuya. Aku nak lepak dalam setengah jam, lepas tu baru gerak.
Inilah mesin parking dia. Sekarang masa untuk kita cari makan pula. Ni aku nak unlock basikal. Aku rasa tadi free, tak sampai sejam pun aku lepak kat Shibuya ni. Jadi aku rasa first hour yang pertama tak perlu bayar, free. Yang penting kita park basikal kita di tempat yang sebetulnya lah. Okay, settle pit stop kita yang kedua di Shibuya. Sekarang kita cari makan tengah hari pula. Daripada Shibuya ke hostel aku 9.3 km boleh tahan jauh. Mula-mula aku nak datang Shibuya dengan naik public transport, tapi dah lalang sampai Tokyo Tower. Daripada Tokyo Tower pun dah tak jauh. Itu yang aku terus kayuh ke Shibuya tu. Pit stop aku yang ketiga melawat markas judo Kodokan di Tokyo. Okay, aku dah boleh katakan siap packing. Basikal aku dia dalam Rinko bag. Ini Rinko bag. Besok pagi aku akan fly pulang ke rumah ke Malaysia. Aku nak tunjuk korang macam mana aku letak basikal aku. Aku packing dalam bag Rinko ni, bicycle bag ni. Okay, ni tayar depan cabut, dan dia punya nut pun aku cabut. Aku letak dalam ni. Fork ni jangan tanggalkan, biarkan sekali dengan dia punya stem. Handlebar ni aku memang cabut, aku letak tepi dan aku ikat dengan apa nama dia,
tali ni, apa lupa nama dia. Lepas tu extension cord. Tak. Okey. Lepas tu aku balut dengan aku punya sleeping mat. Aku balut sebab dekat fork ni bawah dia macam tajam lah. Sebab tu pengepit kan. Pengepit untuk tayar. Tayar belakang masih lagi intact. Of course dah deflate tayar. Dengan bag ni dua apa namanya? Pannier bag. Satu ada kemah dan sleeping bag, satu lagi tak ada barang sangat, cuma slipper dan saddle je. Saddle aku masih lagi intact, masih lagi dengan stem dia. Aku tak cabut pun sebab dia memang muat. Kalau aku zip habis pun memang betul-betul muat lah. Itu saja. Tengok aku zip. Memang betul muat. Perfect lah. Oh, lagi satu. Ini jangan lupa aku punya tools. Paling penting dapat buka pedal spanner, plier, screwdriver dan ini pembuka tayar. Ini aku letak balik dalam bag ni. Baiklah, berakhir sudah trip berbasikal 15 hari daripada Incheon, South Korea to Tokyo, Japan. Ekspedisi yang boleh aku katakan singkat, cover kedua-dua belah negara ini. Ekspedisi ini aku dah rancang sebaik sahaja aku memulakan kerjaya baru pada Disember 2023 selepas beberapa bulan aku menganggur balik daripada ekspedisi Karakoram dan KL ke Batam, Indonesia. Pertama sekali aku nak minta maaf sangat-sangat sebab aku ambil masa yang sangat lama untuk siapkan video ini disebabkan tiada masa dan kelapangan. Video kali ini boleh katakan yang paling lama untuk aku siapkan. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi tonton video ini. Dan ada kalangan korang yang curious nak tahu berapa kos yang aku belanjakan dalam ekspedisi ini. Baik, first kali aku bagi tahu harga tiket flight ke sana. Daripada KL ke Incheon, South Korea, RM559. Tambah luggage 30 kilo, RM200. Tiket balik daripada Tokyo ke KL pula berharga RM638. Tambah luggage, RM350. Seterusnya ini adalah kos yang hampir sama mahal dia dengan kos beli tiket kapal terbang, iaitu ferry cruise daripada Busan ke Osaka yang berharga RM507. Untuk basikal pula berharga RM130 dan aku bayar on the spot. Tambah RM65 untuk buffet makanan. Tiket train daripada Nagoya ke Tokyo pula berharga RM195. Train biasa dan Shinkansen, basikal tak dikenakan luggage charge. Cuma penting ia letak dalam bicycle bag. Kalaulah aku lajak sikit trip ni selama 20 hari, mungkin aku boleh kayuh daripada Nagoya ke Tokyo yang berbaki hanya 300 lebih kilometer sahaja. Dan lagi pun jalan dia flat. KETA untuk South Korea pula berharga RM36 sahaja. Kata free visa ke Korea, aku pun tak pasti ni kos apa, tapi korang wajib apply. SIM card untuk internet connection pula berharga RM72. Insurance Etika Trip Care 360 RM69. Selebihnya, expenses hotel dan makanan seharian aku boleh dikatakan antara RM3,500 sehingga ke RM4,000. Jadi total yang aku habiskan dalam ekspedisi kali ini adalah kurang daripada RM7,000 duit Malaysia, yang aku ambil masa kira-kira 9 bulan untuk aku simpan daripada gaji aku. Ini adalah trip solo. Kalaulah korang ada teman, at least seorang, mungkin korang boleh jimat dari segi penginapan. Dalam trip ni aku tak masak langsung kerana terlalu mudah untuk dapat kemudahan convenience store di sepanjang jalan bermula daripada South Korea sehingga ke Japan. Kalau berjalan seorang, ini rasanya agak renyah sikit untuk masak itu ini. Senang kata memang tak berbaloi lah.
Tetapi kalau korang nak masak juga, terpulang ikut kerajinan masing-masing. Mungkin ada antara korang nak bawa pack pre-cooked food daripada Malaysia macam pack kembara ataupun makanan dalam tin. Secara jujurnya aku tak tahu, itu semua korang kena refer dengan immigration ataupun custom negara yang korang nak pergi tu. Sebab setengah negara tak dibenarkan disebabkan isu kesihatan, food safety dan sebagainya. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, bolehlah PM aku secara personal di Facebook ataupun Instagram. Jangan risau, aku tak makan orang. Kalau korang suka video ni, belanja like sikit dan boleh tinggalkan komen di bawah. Semoga bertemu lagi di trip akan datang. Assalamualaikum dan see you on the road. Terima kasih.